Kalau sebut ayam buttermilk, semua orang tahu sedap, wangi daun kari, pedas cili padi. Rahsia dia sebenarnya bukan pada sos mata-mata. Kak yang suka tambah satu bahan ni bila kuah dah mula pekat. Ini dia cheese. Kak yang tambah cheese pada ayam buttermilk ni. Ayam tu digoreng macam biasalah. Gaul-gaul dengan tepung goreng. Apa-apa tepung pun masukkan butter. Butter jangan banyak sangat. Lepas tu masukkan bawang putih, cili padi. Kemudian wangikan dengan daun kari. Masa ni memang harum betul. Masukkan susu cair. Kalau nak berkrim lagi, tambahlah krim. Kemudian masukkanlah serbuk lada sulah, garam secukup rasa. Masukkan ayam yang digoreng tadi. Biar masak lama, biar dia serap dalam ayam. Kalau nak macam ni je pun dah boleh. Tapi bila kuah dah pekat macam ni, Kak yang tambah pula satu benda ni. Kak yang tambah cheese. Lagi berkrim, lagi pekat. Kalau yang suka cheese, kena cuba.